Hujan panas tak kuhirau, walau badai yang melanda, aku masih mempunyai kekuatan untuk memberi, pastinya kerana ada Bella di sisi. Kerana Bella, lautan luas sanggup ku renangi, walau duri tertusuk di kaki, walau ribut bergelora tak berhenti, akan ku bukti bahawa kau akan tetap ku miliki. Begitulah koma. Begitulah Syed Saddiq, koma. Sejauh itu lautan direnangi demi sekeping hati yang bernama Bella Kasturi. Tidak, Bella Astila. Inilah, koma, kisah cinta terhangat di abad ini. Namun, sejauh mana cinta ini, halangan berduri masih ada. Rayuan kes Syed Saddiq didengar pada 19 Mac 2025 ini. Apakah nasib diri? Itu jugalah nasib cinta mereka. Bila dia dijatuhkan hukuman sebelum ini, dia sangat terkejut dan rasanya bagai dalam mimpi. Tak mempercayai hukuman seperti itu harus dihadapi. Kalau saya ditakdirkan untuk masuk dalam, kena sebat. Am I ready? Yes, I am. Sebab tu pada hari ini saya tak takut bersuara. Saya tidak kompromi dalam prinsip saya. Tapi dia tak kisah. Kalau nak ikutkan, kalau nak turutkan hati, pada hari itu juga dia sanggup masuk ke dalam penjara. Biarlah disebat kerana dia sangat mempercayai keadilan di Malaysia ini. Tetapi disebabkan apa yang dia perolehi itu bagaikan dalam mimpi, dia rasa dia perlu berjuang dan dia tabah dengan apa yang dihadapi. Dia merayu ke mahkamah rayuan dan keputusannya akan didengar pada 19 Mac ini. Apakah nasibnya bagi kesalahan yang telah pun dijatuhkan sebelum ini, iaitu 7 tahun penjara dan 2 sebatan? Apakah nasib dia? Apakah nasib Bella? Apakah nasib dan jawapan kepada cinta mereka? Sungguh tragis, koma. Adakah sinar akan terbit atau suram bakal menjelma? Rasa teman nak toyok aja. Tapi yolah teman berbuka dulu, lepas tu baru toyok.